Hai guys, hari ni kita kat Putrajaya. Nak tengok Madani, rancakan Madani kat Putrajaya. Jom kita nak jalan pergi itulah, pusing-pusing. Lama tak buat video. Okey, jom kita gerak. Kita tengok motosikal polish. Ini. Oli belakang. Tengok budak naik atas. Naik bas polis. Tengok bawa boceh. Aset ATM. Ini kereta kebas. Dia punya kereta kebas. Pameran aset ATM. Ini cubaan suara satu juga. Yang ni bas. Saudara-saudara semua, tuan-tuan dan puan. Erin ada. Kita punya bas. Di hadapan bekas utama. Kim. Yang ni aset kita punya penggigit. Ini nak pensel tak? Nak? Tak nak? Tadi kau cakap nak. Kau hari ni berapa dia punya? Ni dah buat dah pendaftaran. 200 lebih. Gila tak cukup. 200 lebih. Belakangnya ada tempat gigi. Dalamnya ada tempat gigi. Anak nak cabut gigi. Kau nak cabut gigi tak? Ini untuk hospital Medan. Jomlah kita jalan sana. Jom kita jalan sana. Yang ni medical punya tu. Ni bas perkhidmatan pergigian. Entah. Pasukan khas laut. Apa tu? Yang pasukan khas laut. Penuh dia punya ni. Itulah kita berjalan sana. Ini yang bomba darat. Anak-anak. Jom. Kita pusing-pusing. Tu yang makanan sana. Mobile Legend. Mobile Legend. Dia lah main Mobile Legend. Jom kita pergi tempat makanan. Ini. Kita masuk tempat makanan. Ni tempat makanan. Kita cari makanan sekejap. Bukan kau ada duit dah. Apa bagi aku RM5 je. Ni tempat makanan dia. Oli nak makan apa, Oli? Kau kan ada duit. Sini banyak apa tu bus untuk jual makanan. Kau nak beli apa ni? Tengoklah. Dia punya Malaka fresh. Jom kita jalan lagi sampai ujung sana. Mak nak belanja. Belanja oli. Anak ambil kopoleko. Cepat Oli. Saya tak buat tau. Asal you tak buat?
tertinggal. Oli nak beli kopo-leko jap. Ini nak makan apa? Hai. Minum air. Air apa? Sekejap kita tunggu dia beli. Dia pantang tengok kopo-leko ni. Saya cari dulu. Tengok hujung sana. Harap-harap jangan hujan lah malam ni. Oh. Yang ni apa? Dambi. Kita nak cari air ke? Dah? Oli dah ambil. Berapa ringgit tu, Li? Oh, 8. Jomlah kita pergi hujung sana ni nak air. Nak air apa, Cik? Kau ada duit kan? Tak ada. Tak ada? Mana duit kau? Tak ada? Oh, Nana. Sedapnya. Jomlah kita pergi sana. Atau balik sana kok? Ni apa tu, ice blend. Ni ice blend. Yang tu air kelapa. Jomlah, ini nak cari air. Panas ke? Tak. Kita pergi sana. Dia punya pakai bus untuk macam pondok. Lori bergerak. Memusing nak cari air. Habis dah. Oli punya tu habis. Kuat angin. Ni roti john. Kau nak makan roti john ke? Tak nak? Tak nak? Tu, roti john. Ambillah dulu. Okey, kita nak order air jap. Dia order air kat sana. Dia taklah panjang sangat ujung sana. Tengok belakang. Oli dah tengah order air dah. Kita tunggu Oli order air. Ini dia tempat terak makanan. Semua terak. Jagi balik ke? Belum lagi. Oh, belum lagi. Bagi mak. Mak. Boleh tengok air kau punya. Ni. Tengok air. Oh. Air pelik ni. Berapa ringgit tadi? 8 ringgit. 8 ringgit. Dia kaca ke ni? Plastik. Plastik. Ini jadikan. Dia dah beli dah air dia. Seorang satu. Ni air apa tu? Strawberry. Mana? Bagi mak. Oh, kabak. Shawarma. Tempat apa tu, truk. Okey, ini kereta kebak. Dia punya kereta kebak. Ramai apa tu, anak-anak panjat dari atas. Suka mereka dia punya tu. Kereta kebak. Dia dah dapat air dah.
Ini sedap dah itu. Apa strawberry? Jadi punya masak. Hah? Mana? Dia suka macam tu kan? Oh, sini pun ada air. RM4. RM4 tapi yang tu sedap air. Oh, sini pun boleh lepak sini. Nah, ada nak makan apa? Tengok yang ni. Ramai yang ambil gambar kat apa tu? Apa meriam ni? Yalah, meriam. Oh, tu lagi penuh sana. Budak-budak pejat. Nak masuk dalam ni ke? Tengok ramai-ramai bakar-bakar dah. Minat askar. Kita masuk dalam ni. Masuk dalam tu ke? Jomlah. Mana tahu ada kawan abak dalam ni. Jom. Jom. Oh, ini. Oh, ni program latihan hemat negara. Oh, sesak lah dalam. Oh, depan ni ada senjata. Dia pameran senjata. Ada yang bergambar dengan abang-abang askar. Okey, kita keluar dah. Sesak dalam. 10 minit. Tengok dia pegang dia punya senjata. Gimana kita? Sana, jom. Tu sampah. Oli. Oh, Oli buang sampah. Ingatkan Oli. Ingat Oli hilang. Mana Oli? Cepat tu. Iyalah, dia tolak tali tu. Peluru. Jomlah kita pergi sana. Peluru lah dalam tu. Oh, ni yang kita tadi penuh. Oh, loceng. Kita pergi depan. Ini para punya tempat. Oh, ni senjata. Ini Ebon para. Oh, Michigan. Semua boleh cuba kalau datang sini area Putrajaya. Kau nak pegang? Pergi dah, pegang. Peluru belah bawah tu. Kau nak pegang? Letak. Angkat, cuba angkat. Kosong. Dia saja je letak tu. Kalau ada peluru jadi hilang, orang rembat bawa balik. Abang tu pegang benda tu. Ni. Motor. Dia pameran dia. Yang ni apa pernah? Mana? Itu apa? Aku tak ingat anak kita dekat sini. Oh. Kecil lagi lah dulu nak. Apa tau? Kita coba aku nak coba
Oh, dia terjun, payung terjun. Kita tengok pergi sana. Yang ni parah punya. Dia ada jual baju ke ni? Oh tu. Boleh naik lagi ke? Tu air. Naik ni. Tak nak. Kita masuk tempat survivor. Ni 6 ranger. 6 ranger lah tu. Tah. Kita masuk dalam. Ni. Dia tak pakai baju. Ya. Mana? Ada monyet. Tu landak. Ni bolehlah kau panjat. Ni menjala api dia. Apa tu? Oh, bawah ni ada kura-kura lah. Oh. Landak tengok dia punya tu. Oh. Kau nak ambil ke bulu dia? Tu apa tu? Bukan monyet. Monyet kera. Kita ada berapa ekor monyet? Ni. Main rumput. Ni apa ni? Mana? Oh, sana. Jom. Pergi sana. Jom pergi sana. Baik. Oh, ni monyet. Ni landak. Oh, siapa dia? Tu ada ular. Mana ni? Apa tu? Tak kalih nak ambil gambar. Jom pusing sana. Ada ular. Jom masuk dalam. Ya. Tu dia pegang ular tu. RM5. Sumpit. Oh. 6 dah RM5. Abang kakak jangan belakang. Jangan. Tengok dia punya target. Jom dalam ada apa? Dalam. Dia bagi apa tu? Hidup api. Dia nak buat hidup api lah. Dari sana lah kena tengok. Kita tak boleh lalu situ. Kita pergi sebelah sana. Jom. Pergi sana. Tak nampak. Jom. Depan. Tengok dia buat apa. Dia perangkap ni. Apa tu? Apa ni? Perangkap apa ni? Jangan sentuh ya, tumbang nanti. Jomlah pergi sana. Ayam. Ni baju ni. Baju apa ni? Kau nak pakai tu? Tu. Apa tu survivor? Survivor balance. Mana ada tulang? Jomlah pergi keluar lah kok. Nak naik tangga ke? Ayam. Ayam. Ini bukan ayam hutan, ayam sabung. Nana dia naik jambatan. Oli tak nak naik ke? Ni pergi naik. Tak nak. Jomlah keluar kita. Keluarlah. Dah masuk dalam, kita dah tengok. Ni apa ni? Pondok
Pondok Kon. Kita dah haus, dah pusing-pusing. Ambil satu lah kok. Dah kita ada orang dah tu. Kau tahu berapa ringgit tadi? Mana tak nak? Oh, ini dah ada air dah. Apa? Oh, ini apa lagi sana? Sana kan? Tu bas tadi. Nak pergi sana lagi? Oh, nak minum je lah. Nak masuk dalam ni ke? Jom ni Hospital Medan. Alamak. Sini lah, Mak. Kau nak masuk ke dalam? Tu. Budak statue. Budak statue. Hai. Cik, saya dah ambil dah, Cik. Hai. Ada lagi? Okey, kita masuk dalam hospital. Ada apa nak cek? Hai. Kau nak cek apa? Saja bawa anak je. Tengok dia buat. Yang ni dia buat sepiah. Dia ni ada sensor. Kalau betul cara dia punya respon, Ni yang Hospital Medan. dia akan berbunyi. Oli nak buat ke? Sepiah? Tak nak dia. Nak cek gula ke? Apa kita tunggu? Mana cek gula? Tak nak. Tu. Gelak dia. Bawa anak jalan lu. Anak. Ro, kau ambil cek apa Ro? Tekanan darah. Tak mau dia. Jom kita pusing masuk dalam. Tak mau. Oh, cek BP. Boleh Ro. Ambil Ro. Mana kena daftar? Kau bawa lah sini buku. Daftar. Okey. Pergilah mak daftar cek BP tu. Jangan duduk bahagian belakang. Janganlah duduk sini. Daftar tak nak. Jap. Oli nak timbang ke? Rin, dia nak cek BP. Tak boleh gula. Pergilah duduk sana. Saya ajak bawa masuk. Hai, Cenan. Suruh Erin buat ke? Bagi Erin cek. Aduh, kau tak lepak sana. Din balik ya tadi? Balik ya? Oli nak cek ke? Tak nak? Besar dah. Abang dia laki seorang. Hai. Ada tadi. Siap ambil gambar aku dengan dia. Siap ambil gambar. Dia bawa family tu. Saya beritahu dah. Saya balik tadi, saya ambil family datang sini. Lagi itu cakap tak apa, Ipan ada backup. Dah. Jom saya jalan sana dulu. Yang ni Cenan. Jom. Bukan, lamuk ni. Karen, bye. Kita pergi sebelah pula. Yang ni yang medical. Kau nak naik bas ke?
Jom, kita masuk sini dulu. Sini tak masuk lagi. Ni Hospital Medan. Jom kita masuk. Jom. Kita masuk dalam. Oh, penuh. Jom jalan straight sana. Jangan break sana kak. Jalan straight. Ni lah. Kau rada. Mesin tu untuk penapis. Penapis. Tengok. Jom kita pergi sampai ujung. Penuh lah dalam. Semua ada sini. Inilah dia untuk Hospital Medan dalam. Tunjuk. Macam inilah keadaan Hospital Medan. Jadi kalau buat rawatan dia dalam sini operation. Ini alat-alat dia. Jomlah kita keluar sesak. Bagi laluan ke orang dulu. Ni doktor demo dia punya. Anak nak pergi bas ke nak? Jom. Jom. Bukan nak naik bas ke tadi? Oh ya, ni cik. Colin. Okey. Tengok dia punya ni. Nanti tak tahu. Okey. Hari ni saya rehat awal dulu. Bagi yang nak buat kerja. Tu pakai awam dulu. Okey. Bawa family kena tukar baju dulu. Bagi saja geng Ipan ada Peju ada handle dulu. Nak naik bas tak? Jom kita naik bas. Jomlah kita naik atas. Nak naik dalam bas. Ada orang ke tak? Gelap kok. Aku nak naik atas. Naik dalam bah. Nak naik ke? Dia nak naik atas. Gelap ni. Yang ni. Saya cik. Iwan mana anak saya? Oh, okey. Pergi tunggu dulu kat bawah. Tak, saya dia nak tengok je. Anak saya nak tengok. Nak tengok? Nak tengok je. Okey. Cepat buat Kira. magic. Cepat buat magic Balik bekerja lagi. Pergi masuk. Dia nak tengok dah atas ni. Ni yang C. Kena tengok. Situ meh. Kau nak check ke gigi? Tu doktor dah. Cepat. Sama je. Nak cek tak? Nak cek gigi kau. Nak cek jom. Pergi doktor check. Nak cek jom. Nak. Takut tu. Kena? Dia nak jalan lagi. Nak jalan bagi ke mana? Tengok hadiah untuk esok ni. Tarik rambut. Oh gila dia. Mat nak tu kan? Ini untuk esok. Tuan tak ada plastik je tu. Buat tinjam. Dengan ni. Takut tak cukup tak muat. Besok kena clearkan habis kan ni. Jangan clear nak. Main. Tapi tunggu lepas yang tu lah. Kita punya event tu. Badan tunggu. Mem ada besok. Dia ada besok. Mem. Kim, besok kau jangan lambat. Mem ada besok.
Dah lah, jom. Dia ada semangat dah. Ha? Dah, jom. Ada pulau. Dah, kita sampai ujung. Belum. Oli dah penat dah tu, nak jalan sana. Di ujung tu. Ada ni. Jualan. Jom lah. Okey, jom kita jalan sana. Hai Oli. Ha? Oli lapar ke? Ha? Tolong balik. Oh. Yang ini ada yang lapar. Oh, tengok dia punya tu atas. Oh, dulu kan kita pernah dekat sekolah. Apa tu? Waktu kecil aku. Ni dia punya Dia naik. kapal Kau nak naik atas tu tak? terbang. Oi. Aku nampak dah. Tak perasan tadi Din. Sorry. Saya paling takut. Oh, ni pun tak habis lagi. Kita lalu. Oh, banyak kenderaan yang dia layout sini. Dia suasana malam. Oh, tak boleh lalu. Hai Oli. Nah, nak pergi mana nak? Nak pergi kenderaan ke? Oh, ni terak askar. Nah, kau nak naik ke? Nak panjat-panjat tu? Tombok. Tapi atas pun tak ada apa dah ni. Ni kat Menara Usahawan. Kita dah sampai kat tempat ni. Jap lagi. Nah, apa benda tu nak atas ni? Ni, apa baca dulu atas ni? Rancakkan dari bersama Malaysia. Konvensi tradisional Malaysia Madani. awal tahun 2025. Okey. Pernah duduk ke? Yang tu. Okey guys, sekian saja video kita hari ini. Kita kat Putrajaya, kan? Rancakan Madani tu, apa baca tu? Rancakan Madani. Jangan lupa Like, komen dan subscribe. Kenapa kau tak? bye.